keluarga YouTube semua Okay, sekarang ni aku dekat jambatan E22. Okay, kita nak menuju ke Tanjung Buai ada orang memang tak tahu Tanjung Buai ni kat mana. Jom ikut aku tunjuk korang. Ok geng, kalau korang daripada jambatan tu daripada Senai lah ataupun Tiram ke, daripada Pasir Gudang ke, lepas jambatan tu je naik bukit. Dekat atas bukit ni ada satu jalan kecil lah, shortcut. Kalau tak ikut jalan shortcut ni makan masa 1 jam juga kalau kena pusing ke sini balik. Kalau motor boleh nak lalu. Hati-hati kan, jambatan ni kecil. Okay, kalau nak pergi ke Tanjung Buai ni kalau jalan betul dia lah, kalau naik kereta lah kan, tak ikut jalan shortcut ni, jalan masuk dia daripada Teluk Sengat sana. Kemudian dia ada satu jalan kecil juga lah untuk pergi ke sini kan, jalan antara macam gini lah lebih kurang. Dia tak ada jalan highway besar punya, tak ada. Dia muat untuk satu kereta, kalau 2 kereta bertemu pun dia susah sikit lah nak mencelok lah kan, tapi boleh lalu. Okay, sebenarnya Tanjung Buai ni kalau dekat dengan area Pasir Gudang, dia dekat saja sebenarnya. Tu yang aku ride ni aku tak pakai glove, kira macam ride dekat-dekat je. Ok, ni kita masuk dalam terowong dulu. Kita lalu bawah terowong, dekat atas tu highway plus lah, highway E22. Ni jalan dia pergi tembus sebelah. Kita akan nampak lah view daripada atas bukit ni, tengok highway E22 daripada atas. Jadi aku rasa kalau daripada Pasir Gudang nak ke sini pun aku ingat dalam 15 ke 20 km dah sampai ni. Cuma jalan kecil ni kalau nak masuk dalam tu agak jauh sikit lah. Ini pun jalan-jalan kat sini pun sebab tak pernah pergi. Walaupun Pasir Gudang dengan Tanjung Buai ni pun sebelah-sebelah, pun tak pernah pergi. Jadi inilah ada masa nak pergi tengok kat sini. Jomlah sekali jalan-jalan ni. Memang tak pernah masuk pun kawasan ni. Tengok ada pokok durian, Sangking ni. Jom tengok apa hasil tanaman kat sini. Macam-macam ada ni. Pokok pisang, kelapa sawit, durian. Dekat depan ni pun ada ni kawasan perumahan ni baru buat juga ni. Lagi ada dekat depan sana ada satu kolam udang besar juga lebih kurang. Tak tahulah kolam udang ke kolam ikan ke. Okay geng, dekat sini area laluan kapal terbang memang sini kawasan dia tempat turun kapal terbang nak pergi ke Singapura rasanya ni. Memang banyak kapal terbang lalu kat sini. Perkampungan kat dalam ni pun tak berapa banyak Samalah macam Teluk Sengat tu, dia pusing bulat gini aja. Adalah beberapa biji rumah je. Tapi boleh tahan jugalah, banyak juga rumah kat sini.
Okey geng, dah sampai tepi laut. Sebenarnya dah ada orang tunggu kat sini, kakak ipar aku dengan laki dia. Sebenarnya dia orang ajak aku makan dekat Tanjung Buai ni, tapi belum buka lagi lah kedainya. Pukul 12 nanti baru buka. So kita jalan-jalan dekat JT dulu, ambil view dulu Layan geng, layan. Okay, sekarang ni air surut Kalau air pasang baru cantik sikit dekat JT ni. Pasal air ada dekat ujung JT je. Kalau air tu penuh sampai ke darat sikit dekat gigi pantai tu, cantik lah dia punya view sikit kan. Okay, kalau siapa-siapa nak pergi bermalam dekat rakit-rakit ni, kat sini memang ada sediakan tu ada bot baru sampai. Sekarang ni dah pukul 12 kan. Dia orang check out lah daripada rumah rakit tu. Okay, tengok mana yang bawa family pergi mancing dekat rakit kan. Boleh lah. Kat sini memang tempat dia memang lah ni. Okay, air laut dekat sini dia tak bergelora sangat tau. Pasal dia terlindung daripada pulau-pulau yang ada dekat depan ni. Jadi tak ada arus sangat lah. Kalau air pasang pun dia air pasang tenang je. Okey, rasanya jam dah pukul 12 ni. Rasa dah boleh booking ni nak makan asam pedas. Jom kita pilih ikan dulu. Mak Semar. Warung asam pedas Mak Semar ini semuanya ikan-ikan yang ada kat sini, semuanya hasil tangkapan owner kedai ni sendiri. Dia sendiri tangkap ikan dekat laut, bawa ke darat, dia sendiri masak untuk customer dia orang. Kira ikan-ikan yang kat sini semuanya fresh lah semuanya. Okey geng, asam pedas dah sampai geng. Ikan ni pun ikan apa aku tak tahu. Yang ordernya rumah aku, hanya aku tahu ketam je lah. Ketam, sotong semua tu aku tahulah, udang ke. Aku tahu makan je ni. Apa? Video asam pedas, jom makan. Layan geng, layan. Okey geng, jom bismillah. Kita makan dulu Layan geng, layan. Memang mantap lah dia punya asam pedas dia. Asam pedas ni kalau bagi aku lah, kalau nak rasa dia punya kick dia tu, bila kita girup tu rasa macam tersedak sikit tekak tu. Mana betul lah tu, memang kau dia punya rasa tu kan. Okey, settle makan. Aku memang puas hati lah asam pedas dekat sini. Aku boleh bagi 9/10. Aku promote lah. Kedai ni memang sedap lah. Tapi yelah, keadaan dekat sini agak jauh lah. Kalau nak pergi sini kan, dia macam terpencil sikit. Pasal orang kurang lalu nak ke sini kan. Kawasan dia pun memang dengan jalannya yang sempit. Orang tak berapa tahu sangat dekat sini. Nak tak boleh salahkan juga pasal tak cukup jemaah. Okey geng, jom pusing-pusing kat sini, tengok view area kampung, rumah-rumah kat sini kan. View tepi pantai. Walaupun cuaca pokok hari tu ke belah sana, tengok dah gelap lah tu. Dah macam nak hujan dah ni. Tapi tak kisah geng. Aku memang dah biasa memang dengan ride spinner basah ni. Memang dah lali lah kata orang kan.
Okey geng, dekat sini pun ada juga lain tempat makan. Ramai juga orang kat sini. Mana yang ada tempat bertumpunya orang nak naik pergi ke rakit, kat situ ada satu kedai makan kan. Macam ni pun ada juga tempatnya. Ngopi pula sini Ngopi pula video kat sini. Okey, tengok ni geng tempat area laluan kapal terbang. Kau tengok, betul tak aku cakap? Mesti atas kepala kita ni dia lalu. Balik betul dah. Okey geng, tengok pokok ari pun macam dah nak runtuh dah tu dekat belah ujung sekali tu. Rasanya bahagian Pasir Gudang dah hujan ni. Okey, jom kita balik. Okey, tu dia sebelah highway E22 depan tu kita masuk terowong, lepas tu kita masuk lorong tikus. Itu hari aku ada masa juga nak lalu sini, tapi bila sampai kat sini dia orang tengah buat pembinaan jalan baru ni. Jalan baru ni pun dah siap lah laluan sini. Tu yang dia dah buka terowong ni. Satu hari dia tutup. Jadi aku tak merasa nak pergi ke Tanjung Buai ni. Ni ada free, lepas tu ada orang ajak, layan je lah. Okey, dah sampai lorong tikus. Hai. Okey, tu. Okey. Dia rasaku dia balik motor tu, dia balik ke Bandar Penawar. Dia akan ikut jalan Teluk Sengat lah. Aku nak ke Pasir Gudang ni terpaksa ikut lorong tikus ni. Kalau tak aku kena pusing ke Teluk Sengat tu, makan masa 1 jam lebih. Hati-hati keluar dekat Sempang ni, pasal dekat sini kereta memang laju-laju semua ni. Lepas tu naik bukit lah. Mana yang turun bukit kadang-kadang laju kan. Jadi kena tengok jugalah kiri kanan, jangan keluar je kan. Okey geng, harap korang terhibur lah geng dengan video aku kali ni jalan-jalan cari makan dekat Tanjung Buai. Okey, harap terhibur. Assalamualaikum. I should have seen it coming.